19 April 2026 yang lalu, satu tragedi besar melanda kampung bahagia di Sandakan, Sabah. Dalam sekelip mata, hampir 1,000 rumah atas air musnah dijilat api dan lebih 8,000 penduduk hilang tempat berteduh. Api merebak terlalu pantas, diburukkan lagi dengan angin kuat dan kedudukan rumah yang rapat. Apa yang tinggal hari ini hanyalah sisa dan harapan yang masih belum padam. Mereka bukan sekadar kehilangan rumah, tetapi juga tempat bergantung dan ruang untuk meneruskan kehidupan bersama keluarga. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan melepaskan satu kesusahannya pada hari kiamat. Hari ini, kita punya peluang untuk menjadi sebab mereka kembali bangkit melalui sumbangan yang kita hulurkan. Melalui kempen ini, sumbangan anda akan membantu menyediakan makanan, keperluan asas, kelengkapan solat serta bantuan pendidikan kepada mangsa yang terjejas. Serendah RM10 mungkin kecil bagi kita, tetapi sangat besar bagi mereka yang sedang memulakan kehidupan dari kosong. Bersama MCG, kita ringankan beban mereka. Klik pautan di bawah atau hubungi nombor tertera untuk menyumbang.